10 Januari 2008, Yang Berbahagia Tan Sri Syed Mokhtar Al-Buhari dipilih tokoh Ma'al Hijrah 1429 Hijrah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Yang Berbahagia Tan Sri Syed Mokhtar Al-Buhari, tokoh korporat dan dermawan terkemuka, dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah 429 Hijrah. Anugerah tersebut disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong sempena sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1429 Hijrah 2008 Masihi di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Putrajaya. Yang Berbahagia Tan Sri Syed Mokhtar membawa pulang pingat, plak, sijil dan wang tunai sejumlah RM80,000 Malaysia. Anak kelahiran Alor Star Kedah ini mula menceburi bidang perniagaan pada tahun 1971 dengan membuka sebuah kedai daging di Alor Star.